Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Nazira binti Kamarul Zaman, nombor matrik 072105. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu saya, iaitu perbandingan konsep ketuhanan antara agama Islam dan agama Kristian dalam konteks pemikiran kontemporari. Okay, baiklah, kita akan masuk kepada pengenalan, iaitu agama Islam itu sendiri adalah agama yang benar di sisi Allah, agama yang sempurna lah. Tiada agama yang lain selain agama Islam lah, agama yang sempurna tu. So bagi umat Islam yang digelar sebagai Muslim, Islam dari sudut bahasanya bermaksud selamat, sejahtera dan damai. Manakala dari segi sudut istilahnya pula adalah kepatuhan, ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah dan dengan penuh kesedaran dan kerelaan hati tanpa paksaan siapa-siapa. Untuk agama Kristian pula, dia dikatakan bermula sejak kelahiran Yeshua of Nazareth, iaitu lebih dikenali sebagai panggilan Jesus Christ lah, ataupun Nabi Isa alaihissalam. Perkataan Jesus tu berasal daripada bahasa Latin, iaitu Yesus, dan diterjemah dalam bahasa Yunani iaitu Greek, Yoshua atau Joshua. Perkataan Christ merupakan perkataan Hebrew yang diambil daripada perkataan Yunani iaitu Christos. Dalam bahasa Hebrew, Christ bermaksud, Christ tu membawa maksud message, iaitu penyelamat ataupun bebas. Seterusnya kita akan masuk kepada sejarah agama Islam itu sendiri lah. Agama Islam ni bermula pada abad ke-7 Masihi. Agama Islam ni disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke negara China. Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perak di persekitaran Selat Malaka pada abad ke-13 Masihi. Ibnu Battuta iaitu seorang tokoh pengembara Arab yang singgah sebanyak 2 kali di samudera semasa perjalanan pergi dan balik dari negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa Raja Samudera itu ketika itu memeluk Islam dan mengamalkan ajaran mazhab Imam Syafi'i. Berbeza pula agama Kristian yang mana semasa berusia 30 tahun, Nabi Isa iaitu lebih dikenali lagi sebagai Jesus menerima wahyu daripada Tuhan dan kemudian menyebarkan ajaran beliau. Beliau menggunakan cerita-cerita mudah iaitu dipanggil parables yang mempunyai nilai-nilai moral dalam menyampaikan ajaran. Beliau dikatakan mempunyai kemampuan luar biasa, iaitu dia ni macam ada kuasa lah. Allah kurniakan dia ni kuasa, mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit dan cacat, memulihkan penglihatan orang buta dan menghidupkan. Kita beralih pula kepada agama Kristian. Agama Kristian ni Nabi Isa ni lah sendiri menerima wahyu semasa dia berumur 30 tahun. Kemudian dia menyebarkan ajaran beliau menggunakan cerita-cerita mudah seperti parables, ataupun kita panggil cerita-cerita mudah tu sebagai parables, yang mempunyai nilai-nilai moral dalam menyampaikan ajaran. Seterusnya beliau ni dikatakan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kiranya Allah ni macam memberikan dia kuasa ke atas dia untuk dia ni menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang yang sakit dan cacat, memulihkan penglihatan orang buta. Lepas tu dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Kita masuk kepada intipati antara agama Islam dan agama Kristian itulah. Okey, agama Islam ni ada 3 poin utama dia, iaitu yang pertama akidah, yang kedua syariah dan yang ketiga adalah akhlak. Okey, kita masuk pada poin pertama, iaitu akidah. Akidah ni adalah kepercayaan dan keyakinan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang merangkumi kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada kitab, para malaikat, para rasul, pada hari kiamat dan qada-qadar serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Macam dalam rukun iman dan rukun Islam, kita wajib mempercayai rukun-rukun tersebut supaya akidah kita tu
kita berpegang kepada akidah yang benar. Okay, yang kedua adalah syariah. Syariah ni adalah peraturan dan perundangan yang merangkumi peraturan yang berkaitan dengan yang pertama adalah hubungan dengan Allah, iaitu ibadah tu sendirilah. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia yang meliputi pelbagai aspek ekonomi seperti politik, masyarakat, perundangan dan sebagainya. Okay, yang terakhir bagi intipati agama Islam itu sendiri adalah akhlak. Akhlak ni kita boleh kita perlu mempraktikkan nilai-nilai murni dalam berinteraksi dengan Tuhan contohnya, ataupun dengan sesama manusia sendiri. Contoh nilai murni yang boleh kita praktikkan dalam diri kita sendiri adalah kita ni perlu sabar dalam segala benda. Allah bagi ujian untuk kita terus bersabar, untuk kita terus kuat hadapi ujian tu. Untuk agama Kristian pula adalah poin yang pertama adalah dosa warisan. Dosa warisan ni mereka kata semua manusia yang berasal dari keturunan Adam dan Hawa ni tak ada seorang pun yang bersih daripada dosa. Dosa ni adalah akibat kesan dari kesalahan Adam yang diwariskan kepada zuriat dan keturunannya. So agama Kristian ni dia kata manusia ni tak boleh nak tebus dosa. Yang seterusnya adalah Tuhan Bapa telah menunjukkan kasih sayang kepada manusia dengan mengorbankan puteranya sebagai penebus melalui penyaliban yang dilakukan oleh manusia sendiri di Bukit Golgota. Yang kedua adalah Kristologi. Kristologi ni apa? Kristologi ni adalah cabang ilmu daripada teologi yang membicarakan tentang status Yesus Kristus dalam agama Kristian itu sendiri. Yang terakhir adalah konsep Trinity. Konsep Trinity ni merujuk kepada kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu dalam tiga. Apa Tuhan satu dalam tiga tu kan? Okey, iaitu Bapa yang pertama, Anak tu dipanggil sebagai Yesus lah, dan Roh Kudus. Ketiga-tiga aspek ni dianggap sama Tuhan yang sama, tapi orang cakap dia peringkat macam mana dia nak dianggap sama-sama Tuhan, berkuasa dan berilmu, tapi Bapa lain, Anak lain, Roh Kudus lain, macam tu. Dalam bab perayaan agama Islam itu sendiri, secara umumnya kita tahu agama Islam ni ada dua perayaan yang umum lah, yang sedia maklum. Yang pertama adalah perayaan Aidilfitri. Aidilfitri ni hari raya fitrah yang disebut Idul Fitri, yang disambut pada 1 Syawal menurut kalender Hijri. Sambutan ini dilakukan setelah umat Islam berpuasa selama sebulan bagi meraihkan kejayaan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam masa ibadah puasa hari Aidilfitri itu, sebelum daripada tu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya bahan makanan seperti asasi beras, bahan makanan asasi lah seperti beras, gandum dan sebagainya lah, untuk kita agihkan untuk pihak yang berwajib lah, agihkan kepada fakir-fakir miskin dan golongan yang berkeperluan. Yang kedua adalah hari raya Aidiladha, yang mana ia merupakan hari untuk umat Islam ni mengingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam menunaikan perintah Allah dan kesabaran anaknya Nabi Ismail AS dalam menunaikan perintah Allah. Ianya boleh dilakukan selama 4 hari bermula 10 Zulhijjah sehingga 14 Zulhijjah. Masuk pula kepada perayaan bagi agama Kristian. Agama Kristian ni adalah yang pertama, mereka mempunyai perayaan Hari Christmas. Ianya disambut setiap tahun pada tarikh 25 Disember berasaskan kalender Gregori. Bagi
disambungi untuk dia memperingati kelahiran Yesus itu sendiri. Namun, beberapa gereja menyambutnya pada 7 Januari berasaskan kalender Julius. Tokoh mitos terkenal adalah Santa Claus yang sering dikaitkan dengan adat untuk memberi hadiah sempena hari Krismas tersebut. Yang kedua adalah Hari Easter. Hari Easter ni disambut oleh penganut agama Kristian bagi memperingati peristiwa Yesus Kristus dihidupkan setelah mati di salib. Ianya disambut antara akhir bulan Mac dan akhir bulan April setiap tahun. Penganut Kristian Timur menyambutnya pada awal April hingga awal Mei. Sebelum perayaan Easter ni, penganut Kristian meraihkan Minggu Suci iaitu Holy Week. Minggu Suci ni iaitu hari Ahad, Palm Sunday. Setiap penganut akan diberikan daun palma yang telah diurapi oleh para padri mereka lah. Sebagai penutup untuk agama Islam ini sendiri, kesimpulannya agama Islam ni adalah agama yang komprehensif, menawarkan panduan untuk setiap aspek kehidupan. Ianya adalah agama yang menggalakkan kedamaian, keadilan dan pembangunan diri serta mengukuhkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Bagi agama Kristian ni pula, agama Kristian ni kesimpulannya adalah Kristian ni adalah agama yang menekankan kasih sayang, pengampunan dan pengharapan melalui iman kepada Yesus Kristus dan mengikuti ajarannya. Umat Kristian ni berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermakna, berkhidmat kepada Tuhan dan sesama manusia. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.